Bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sihat-sihat semua, sihat walafiat semua. Hari ni saya nak buat sikit video VLAS server backup. Contoh kalau kita ada banyak server VLAS kan. Lepas tu server kita ada dua contoh. Yang satu tu server Malaysia, yang satu lagi server Singapura contoh. Server Malaysia tu contoh kalau dia down, dia boleh pergi ke server Singapura, server yang kedua tu. Okay, cara dia tu macam ni. Pergi dekat service, password. Kalau nak pakai satu server saja, masukkan kat sini je. Masukkan kat sini saja. Lepas tu save and apply gitu je. Kalau nak buat auto switch tu, pergi ke server yang kedua atau ketiga, keempat pun boleh sebenarnya kalau ada banyak. Okey, tick yang ni enable, ni auto switch ni enable. Lepas tu yang ini pakai standard setup dia pun tak apa. Yang standard setup dia ni, yang ini 3, yang ni 3. Saya buat satu-satu, tak apa, tak ada masalah yang tu. Lepas itu kat sini ni kita masukkan VPN apa yang kita nak priority first. Okey, yang pertama saya ambil yang paling laju, yang ini. Lepas tu yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini. Jadi kat sini kita dah set kat sini macam ni, kita save and apply. Lepas itu dekat basic setting ni pula, yang ini kita ambil yang first tadi tu juga. Yang paling laju tu juga. Lepas tu kita save and apply. Lepas tu jika server yang first ni down, contoh dekat sini dia detect ni, dia time out second ni kan, dia detect server pertama tu down, tak jalan, dia akan terus pergi lompat ke server kedua ni. Kalau server kedua down juga, pergi ke server ketiga pula. Okay. Lepas tu tick yang ni sekali. Yang ini ni contoh kalau modem detect server pertama ni dah okey, dia akan patah balik pergi ke server yang pertama ni pula. Alright bosku, semoga bermanfaat. Mantap.